صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita sekarang berada di Mekah dan kita buat podcast di sini. Dan Masya Allah, hari ini kita berdekatan dengan Masjidil Haram Alhamdulillah. bersama Ustaz Lufil Hadi. Alhamdulillah. Okey, topik hari ini saya nak cakapkan bersama Ustaz Lufil Hadi dalam podcast kita. Sebab kita ramai tengok orang-orang di Mekah ni ada yang bukan daripada orang-orang Mekah. Mereka mungkin duduk di hotel-hotel jauh. Hotel-hotel yang tak dekat dengan macam kita. Orang-orang Singapura dan Malaysia duduk dekat-dekat hotel dengan Masjidil Haram. Mereka ada yang bajet. Kan, betul Ustaz? Betul. Ada yang bajet duduk hotel-hotel jauh. Betul, Dan- teman. Dan mereka satu hari suntuk. Ataupun ada yang 24 jam kan duduk kat sini. Ya, betul. So topik kita ni kita nak cakap pasal tentang sabil, infak. Kerana apa? Kerana diorang duduk 24 jam kat sini dan ada yang minta sedekah kat sini. Jadi apakah ini kelebihan sabil ni Ustaz? Masya Allah. Jazakallah khair, Man. Pertama, Alhamdulillah kita dah kat tanah suci ni. Dan ambillah peluang untuk membuat kebaikan sebanyak mungkin, Man. Ya. Selain beribadah di tanah suci ni, Masjidil Haram, kita sedia maklum, solat di sini bersamaan 100,000 kali ganda pahala. Ya. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan sedekah infak sabil juga tidak kurangnya pahala yang sangat berlimpah. Seperti mana kita nak kena hablu minallah wa hablu minan nas. Hubungan erat kita dengan Allah melalui ibadah-ibadah, dan hablu minan nas, hubungan kita sesama manusia. Jadi apa yang kita boleh buat di tanah suci ini adalah menghulurkan infak sabil, iaitu memberikan makan. Dan kita sedia maklum, sangat istimewa berikan makanan sabil di tanah suci ini. Sebab apa? Jemaah datang daripada berbagai-bagai negara, bayangkan. Selalu kalau kita sedekah, mungkin kita berikan untuk masyarakat kita di Singapura saja. Tapi kali ini bayangkan, ada jemaah dari Turki, ada jemaah daripada Pakistan, ada jemaah daripada pelbagai negara. Jadi ini yang sangat istimewa. Dari kita belikanlah, dan ingatlah, memberi makan ni secara umum adalah amalan yang sangat mulia dalam Islam. Satu hari, seorang sahabat Rasulullah SAW, nama dia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ayu islamil khair? Ya Rasulullah, amalan apakah dalam Islam yang sangat baik? Kalau kita fikir, ialah amalan Islam, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW menjawab, salah satunya adalah tut'imut ta'am, kau memberi makan. Memberi makan itu adalah salah satu amalan yang sangat mulia. Dan kita beri makan, bayangkan ini semua adalah jemaah-jemaah umrah tau. Yang kita tak tahu, mungkin mereka nak buat umrah, mereka perlukan tenaga. Kalau kita berikan makan pada mereka, setiap tenaga yang mereka makan tu akan membawa amal jariah. Ataupun mereka dah pulang dari umrah, mereka lapar, kita berikan makan infak sabil, kenyang perut mereka. Alhamdulillah, berkat daripada sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, adakah yang macam kita kan selalu kita solat kat Masjidil Haram, pahalanya 100,000 pahala. Tapi bagaimana pula kalau kita dapat pahala dengan sabil ni? Macam mana pahalanya tu? Subhanallah. Seperti dikatakan juga, kita sekarang berada di tanah suci. Infak sabil di tanah suci ini, kita ambil doa-doa mereka mustajab. Sebab di tanah suci ini ataupun tanah haram ini, setiap perbuatan dan doa dikabulkan. Bayangkan, teman-teman sekalian, dan setiap kali mereka makan, mereka dah kenyang, mereka berdoa pada Allah, ya Allah, pada siapa yang berikan aku makan ini, kau berikanlah kesihatan atau lapangkan rezeki mereka. Bayangkan kalau kita berikan para jemaah yang dapat makanan ni, dalam 1,000 orang ke 500 orang,
sudah pasti insya-Allah sikit di kalangan mereka pasti akan doa untuk kita. Apalagi yang mereka doakan kepada kita, ya Allah berikan kebaikan bagi siapa yang berikan aku makan tadi. Apalagi mereka berdoa di hadapan Kaabah. Jadi pahalanya kita serahkan kepada Allah, tetapi ganjarannya sangat besar. Subhanallah. InsyaAllah. Itulah, kadang-kadang macam saya nak tanya, sebab kadang kita yang memberi sedekah ni, kita pula kena bersabar. Sebab ada yang datang, orang ni kadang yang merebut dengan kita. Tolak-tolak kita juga kan. Betul. Jadi macam mana kalau kita yang tak sabar ni, adakah pahala kita akan berkurangan? Gimana tu Ustaz? Ya, sedia maklum juga. Di sini, ya, dia punya orang kata culture mereka, kerana mereka kadang-kadang dari segi nak beratur tu, kadang-kadang agak payah. Mungkin kerana mereka dah terlalu lapar, ataupun mereka terlalu inginkan makanan itu. Jadi kita kena sabar. Dalam setiap kebaikan yang dilakukan, pasti ada ujian, pasti ada halangan. Jadi anggapkan perkara ini, kita yang memberikan infak, kita harus lakukan as a group untuk membuat mereka beratur dan sebagainya. Jadi kita yang menjalankan amanah-amanah, yang siapa yang berikan amanah kepada kami ini, mudah-mudahan semuanya dapat pahala di sisi Allah. Untuk mereka yang infakkan duitnya, dan kami yang menjalankan koordinat program ini pun akan mendapat pahalanya, insya-Allah. Tapi kalau saya nak tanya, kalau dekat Mekah ni kita ada berbagai infak. Ada infak makanan sabil, ada infak kursi, ada infak Al-Quran, dan ada infak seperti sejarah ni. Adakah semua pahala sama macam pahala sama seperti sabil ni? Dikira sama kategori sabil? Ya. Kategorinya sabil yang kita berikan seperti infak sejadah, infak Quran, infak kursi dan sebagainya. Secara umum semuanya sama. Balik kepada innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berbalik kepada niatnya. Ya. Jadi apa sahaja yang seseorang boleh berikan dari segi makanan, dari segi kursi, daripada sejadah yang kita terlintaskan, yang membuat manfaat kepada manusia lain, itulah yang terbaik, mengikut niat kita masing-masing, insya-Allah. InsyaAllah. Semoga infak kita ni yang memberi kepada orang-orang yang memerlukan sabil ni diterima oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bayangkan semua di Mekah, satu makanan kecil boleh jadi saksi yang besar di akhirat. Masya-Allah. Kita mungkin tak mampu ke tanah suci, tapi infak kita ini boleh sampai ke sini setiap hari. Berkat kita infak. Dan bayangkan seorang tetamu Allah, seorang duyufur rahman, semua tetamu-tetamu umrah di tempat tanah suci ini, mereka kenyang kerana kita yang menginfakkan, dan mereka mendoakan kita di depan Kaabah. Masya-Allah. Subhanallah. Kira-kira orang yang berdoa ni dia punya doa lebih mustajab daripada kita. Betul, insya-Allah. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okeylah Ustaz, terima kasih Ustaz dengan hari podcast kita hari ini. Jazakallah khair. InsyaAllah kita akan adakan podcast lagi satu, mungkin di Madinah. Saya akan plan dengan Ustaz Fil Hadi. InsyaAllah kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال